Selalu sakit tumit, kaki yang teruk, berlarutan dan berpanjangan. Okey, sebenarnya apa punca tumit kaki ni berdenyut-denyut terutama masa bangun pagi? Okey, so ada satu soalan ini, you all kena tahu punca sakit tumit adalah disebabkan plantar fasciitis iaitu dipanggil sebagai sindrom bonjolan tulang. You know dekat area tumit kita ni dia ada satu tulang. Okey, bila bangun pagi memang sangat sakit. Kalau biasa orang yang berurut ke confinement lady ke dia mesti cakap, rahim ni jatuh lah tu, rahim tak sihat. Okey, sebenarnya tidak ada kena-mengena pun because bahagian tumit kaki ni adalah kerana you berjalan banyak, you berdiri banyak. Okay, so apa yang I boleh suggestkan kepada yang komen tadi adalah cuba guna pula lavender therapy yang kita ada collagen therapeutic which is sangat bagus untuk sakit tumit dekat kaki. So before you tidur malam, you roll dulu, okay, you buka ni. Okay, dalam bentuk roll macam ni, you roll dekat tumit kaki tu, you pakai socks. Lepas tu you roll dekat bahagian you punya betis, dekat bahagian you punya peha, dekat lengan ni also. You sakit-sakit apa orang kata sengal, sendi, lenguh, yelah menguruskan anak ke apa-apa kan. So you boleh pakai lavender therapy ni is very very good. Dia memang instant result. Alhamdulillah kita dapat banyak sangat feedback yang gunakan lavender therapy ni is instant result. Boleh tidur malam dengan senang. The next morning bangun dah tak sakit tumit kaki. So you all cuba dah dapatkan lavender therapy ni sekarang because very limited stock. Okay, so life better, be better. Congratulations.